Okeylah. Macam ni. Apa kata kalau Budin bawa dia orang pergi camping kat tepi hutan ujung kampung ni? Okey tak, Abah? Kamu jangan nak mengarut, Budin. Nak buat apa nak berkemah kat dalam semak tu? Patut dia ular je sekarang. Jangan risaulah, Abah. Budin dulu bukan ke ketua pengakap masa kat sekolah dulu. Budin tahulah macam mana nak jaga dia orang ni. Okeylah. Abah benarkan. Tapi ingat, keselamatan dia orang ni semua atas tangan kau. Apa-apa hal, kau yang bertanggungjawab, tahu? Yes, sir. Jangan risau. Pergi yo. Best juga pergi berkemah ni. Betul tak, Ustaz? Okey, semua dah sedia? Kita mulakan perjalanan. Ingat, jangan menyimpang-nyimpang atau leka tengok benda-benda lain. Pastikan kita sentiasa berada dalam kumpulan kita. Oh ya. Lagi satu, jangan lupa, sepanjang perkemahan ini tak dibenarkan seorang pun memanggil nama Abang Budin. Semua mesti panggil Abang Kapten. Tahu? Baik, Abang Budin. Abang Kapten. Encik Kapten. Tak payah encik, panggil Kapten aja. Dah okey dah. Kita bergerak sekarang. Kita mau jalan sampai mana, Kapten? Jangan banyak tanya. Ikut saja sampai Kapten bagi arahan. Kita nak berkhidmat macam mana, Kapitan? Tak jauh kita berjalan ni. Kapten lah, bukan Kapitan. Dah pukul berapa ni, Hakim? Bukan pukul 12 tengah hari. Patutnya ni time makan ni. Dia tak ingat juga. Takkan. Pasti jalan ni. Dia kan guna budak ni sekarang. Jalan raya? Apa ni, Abang Kapten? Aku ingat kita sudah selesai dekat negeri Bunian lah. Sebenarnya aku memang nak bawa korang kat tepi jalan ni. Dia tunggu kenderaan lalu. Boleh kita tumpang sebab hutan tu tak jauh lagi kat sana. Habis tu, yang beria meredah Mak Samun tu tadi apa hal? Itu shortcut lah. Jalan pintas nak sampai ke sana. Aku rasa elok jalan kaki sajalah. Mana ada orang lalu bawa kenderaan lalu dekat sini? Relax lah. Kejap lagi ada lah tu. Abang Budin? Abang Kapten. Aku nampak ada satu lori lah datang tu. Okey, kau tahan Sing. Kita tumpang lori tu sampai kat ujung kampung tu. Jom, mari kita tumpang lah sama itu Hafiz. Oi, punya bapa lah. Ayah, mana mah pelagi lamai-lamai ni. Mari naik lori angka. Mari, 来。刚才妈妈说你要和朋友们去露营，爸爸还以为你们已经到达了。还没有啊，爸爸。我们没有力走了。爸爸从哪里来？哦，爸爸刚从城市上来，要回店铺了。来，叫你的朋友上车，爸爸可以送你们一程。但是我们很多人呐。Tak apalah, separuh boleh naik kat belakang sana. 2 orang boleh duduk depan. Oi, mari lebih cepat. Cepat. Korang naik depan, yang lain tu pergi naik kat belakang. Kapten! Kita orang semua duduk belakang lah. Kapten sama Hakim naik depan lah. Alright, cantik. Ayo. Ini macam punya tinggi ya, macam mana mau naik? Kalau jatuh boleh patah tengkol lah ni. Buka lah pintu dia. Mana ada pintu? Depan sana ada lah 2 pintu. Ini belakang dinding saja semua. Kau ni tak pernah tengok lori ke sini? Dari sini aku ajar kau. Kaki dia panjang, aspal pendek. Ayo. Inilah first time yang pertama kali aku tahu lori punya dinding boleh bukanya macam. Kesian kau ini. Uncle ni sibuk jaga kedai Budin. Kalau tak, Uncle pun mau join camping lah. Nanti lu ni ya. Jangan kasih dia bikin kereta-kereta bahaya punya. Kita jangan risaulah. Dia janji akan jaga Hakim. Macam saya jaga saya punya adik ni juga. Uncle, berhentikan korang kat situ dah. Dah dekat dah tu. Korang boleh jalan kaki je masuk dalam. Jangan masuk jauh sangat dalam hutan lah, Budin. Nanti tak jumpa jalan keluar pula nanti. Bang Budin. Abang Kapten. Kita mau pasang kemah dekat mana? Kita buat tepi sungai.
Sebab kita perlukan bekalan air untuk mandi, memasak dan lain-lain lah. Rasa-rasanya kita dah sampai ni, Sin. Bunyi air terjun tu makin kuat lah. Tapi, Kapten, kita perlu berhati-hati. Jangan dekat percaya tau. Mana tahu itu harimau menyamar buat bunyi macam air terjun. Bila kita pergi saja, dia tangkap sama kita. Tak adalah, Sin. Itu bunyi air terjun lah. Kat mana kau belajar harimau boleh buat bunyi air terjun? Tinggi sangat imajinasi kau ni. Ha? Kalau betul air terjun, apa lagi mau tunggu? Marilah kita pergi mendapatkannya. Oh, cantiknya. Ayo. Aku pun selama tinggal kat balik Sonto ni tak pernah tahu ada air terjun macam ni. Cantik kat sini. Cepatlah, oi. Kaki aku sudah bergeletar lah mau terjun dalam air tanah. Marilah kita mandi dulu. Ya, mari kawan-kawan. Kita bermandi-mandian. Yahoo! Lepas tu kita pasang Oi, oi. Kapten belum bagi arahan untuk mandi lah. Dengar sini. Tunggu arahan dulu. Yahoo! Oi, Usop. Oi, Sob. Kau tak tanggalkan pakaian dulu ke? Nanti dulu. Dengar sini. Korang ni tak jadi apa lah. Tak nak dengar cakap ketua langsung. Tak ada disiplin. Kalau macam ni lah gayanya, tak usah camping lah lagi baik. Usop, naik. Tak karang aku halau balik. Siapa yang langgar perintah, akan dihalau balik. Faham? Yang aku tinggal sorang-sorang je berkemah kat sini sekarang. Tak kena halau balik? Tak nak. Okey, kalau tak nak, dengar sini. Sekarang, bawa semua barang-barang situ. Kita pasang kemah kat tempat lapang tu. Baik, Kapten. Yo, sejuknya air sungai. Macam mandi air batu. Sedingin salju di puncak Everest. Oi, banyak level kau. Naik. Habis, tak boleh mandilah ni. Rugilah macam ni. Bukan selalu dapat jumpa air sejuk macam ni, Kapten. Naik. Oi, sekarang kalau dah masak, jangan lupa panggil aku ya. Jangan korang kenduri sesama korang pula. Lagilah aku sikit. Hai, si Abu dah mengalah komander pula. Sejak tadi main order-order je. Kita terus buat kerja, dia lepas lagi mah. Kapten, tengoklah tu kumuh yang budak. Dia sudah ada angkat apa? Apa kerja pun sudah mau bikin? Mana boleh jadi ni macam? Wasin, aku dah banyak buat kerja tadi tau. Pasang kemah, cari kayu, ambil air sungai. Kesian lah aku nak relax sekejap. Itu kerja semua orang pun tolong juga apa? Cuma kita bikin sama-sama. Tapi sekarang ada lagi kerja mau bikin kau sudah relax. Kalau kita orang pun relax, kau tak ada makan tau. Abu, keluar. Apa lah kau ni? Kawan-kawan semua dekat luar ni. Kau mau merap dalam kemah pula. Bes ni, tolong apa-apa yang patut. Kejaplah, Kapten. Saya nak keluarkan kain baju dalam almari ni. Banyak lagi yang belum dilipat ni. Almari? Mana pula datangnya almari kat dalam kemah ni? Ni yang buat aku syak wasangka Abu melipat kain sudah kira satu perkara ajaib. Lepas tu ada lemari dalam kemah. Lagi satu perkara ajaib. Ada dua perkara ajaib sudah berlaku dalam hutan ini, Abang Buden. Ewah. Inilah pula kerja korang ya. Orang lain sibuk-sibuk kat luar, korang sibuk-sibuk main chess kat dalam ni. Kapten. Keluar, simpan chess tu. Alah, tapi belum checkmate lagi ni. Tak payah, besok-besok boleh checkmate. Pergi sana. Apa nak jadi tak nak campur masyarakat ni Kau nak main chess, baik duduk kat rumah. Selepas beberapa tahun membela negeri tu, orang hitam tak mampu lagi nak beli makan tau. Kepala dia nak tahu, besar peluri kontena. Panjang badan dia je, dari kepala hingga ekor. Kalau dia belengkar, seluas kawasan rumah Bomu Hitam tu. Ayo, besarnya. Teruklah Bomu Hitam mau masak nasi untuk naga itu, Abang Buden. Berapa gantang dia makan satu hari?
naga tu tak makan nasi lah tu. Ya tak? Dia cuma makan daging haiwan darah je. Sebab itulah kalau semua tenakannya habis, bumbu hitam tu sendiri kena makan dia naga tu. Kenapa naga tu makan bumbu hitam? Kan ke bumbu hitam yang bela dia tu? Sebab dia tak ada otak. Dia tak boleh berfikir dah tak. Bila dia lapar je, dia tak kenal lah yang mana lawan, yang mana kawan. Kemudian naga tu menyerang pula orang kampung. Sehingga habis semua penduduk kampung itu dia makannya. Lepas tu dia pun melari ke dalam hutan. Dalam hutan? Ya. Alamak. Hutan mana tu, Kapten? Kalau tengok pada nama Pak Hitam tu, macam kat Malaysia aja. Ya. Kejadian itu berlaku di Negeri Johor. Dan naga itu dipercayai berada di sini. Mungkin bukan ini. Mungkin sekarang sedang lapar dan mematikan. Ya. Rekam. Siapa saja yang paling hampir? Ya. Alamak. Oi, mana korang pergi? Cik, aku cerita dengan penuh perasaan korang boleh masuk tidur. Tinggalkan aku seorang-seorang kat sini Apa tak best ke cerita aku? Tak seram ke weh? Ish, dia jadi ni. Aku seorang yang tinggal congkok kat sini. Datang naga kang, naya aku. Aku ingat terror sangat Kapten kita tu. Penakut juga rupanya. Takut kena sambung api dengan naga lah tu. Diamlah! Kapten. Bangunlah. Dah pagi dah ni. Jomlah kita balik. Alah, relax lah. Kecoh betul lah korang ni. Baru pukul berapa? Balik cepat-cepat pun nak buat apa lah. Kita berkemah lagi 1 malam lah. Esok pagi baru kita balik. Nak berkemah macam mana? Kayu api pun dah habis. Makanan pun sudah habis lah, Abang Buden. Abang Kapten. Habis tu, hati-hati nak pergi cari. Korang pergilah kumpulkan kayu-kayu mati dan ganting-ganting kering untuk umpan api. Kayu kita boleh kumpul lah, Kapten. Satu kapal pun kita boleh cari. Tapi kita mau masak apa? Beras sudah habis, lauk sudah habis. Jangan risaulah. Itu biar aku yang uruskan. Korang buat kerja korang je. Dah, pergi. Aku nak sambung tidur ni, kata tak? Okey? Kita akan bergerak sekarang dalam satu arah yang akan aku tentukan. Tolong jangan ikut arah lain pula. Kita mau pergi mana lagi, Kapten? Baliklah. Apa lagi? Tidak masalahnya ni. Aku pun dah lama tinggalkan bidang penatap ni. Aku rasa ikut jarum ni lah, Sing. Kenapa, Kapten? Apa yang sudah terjadi, Dek? Aku rasa... Tak ada siapa, Kapten? Aku rasa kita dah selesai.